Seolah-olah kita orang Melayu ni alat semua. Sebab tu selepas mesyuarat Pakatan Rakyat tadi, saya dengan Menteri Besar Saudara Azmin Ali, kita panggil semua ketua-ketua kampung tradisional kawasan Melayu di Selangor. Dan ini mesej kita, yang kita jangan musuh dengan Cina India. Buatlah dakwah, biar negeri bagi selamatkan ratus ribu anak-anak yang Melayu yang dah ada. Latih dah bagi faham agama. Ini agama tak faham, duk benci orang, duk berharap, duk maki orang, duk buat poster maki saya. Buatlah maki ni, nak bagi tahu pemuda UMNO kalau buatlah, ya. Jangan bodoh sangat. 16 tahun kau maki aku, tak ada kesan. Penjara dah 8 tahun dah, nak hantar lagi. 2 tahun masa saya umur 20-an. Saya umur 56 tahun. Saya 67, sekarang dah masuk 70. Nak hantar lagi 5 tahun. Kata Syafi'i, lawyer UMNO, tak cukup 5 tahun. Hari Selasa ini, kalau dihukum, dia nak tambah kurang-kurang 8 lagi 10 tahun. Bapak kamu di negeri ni. Pusing. Anda ingat saya takut? Takut apa? Saya kalau saya salah, saya takut. Orang tanya tu, you masuk penjara ke tidak? Aku tak pasal apa orang tanya. Itu lagi dia tak tahu. Tak tahu apa? Aku tak salah. Pasal mana masuk penjara? Hantar orang masuk penjara tu orang yang salah. Orang curi barang, orang curi hantar. Orang jahat, orang zalim, hantar dia. Dia hantar saya 8 tahun dah. Macam rumah kedua je. Saya tak maulah. Bukan saya nak jadi hero Samsul dah. Tapi kalau ditakdirkan, jangan ukur saya. Saya tak peduli. Nak ukur apa? Nak beli? Sorry, dah cukup duit nak beli. Nak ukur? Tak payah. Ya, saya ada pilihan, saya sebut. Dan Turki beberapa kali sebut. Dia tak no, bukan you lari. Kita perlu. You tolong ni, dunia Islam ni hancur. Syria gaduh. Genosisi bunuh pemimpin-pemimpin Islam. Hukum gantung 1000 orang. Syria bergaduh sama-sama sendiri, ratus ribu korban. Iraq bergaduh, lepas tu Amerika nak tolong, lagi ramai dibunuh. Afghanistan, mula-mula Bush pakai drones, datang Obama, oh bagus, Obama ni nak buat bagi, lagi banyak drone, lagi ramai orang kena tembak, mati. Sudah, ini yang berlaku. Jadi Presiden Turki kata, udahlah, tak salah masuk penjara. Saya kata saya tak masuk. Duduk sini dah tolong. Saya kata no. Saya orang kampung, saya kena balik. Saya pergi ke London. Saya pengurusi bersama dengan Profesor Wahab Effendi, Task Force on the Reform of Higher Education in the Muslim World. Saya masih tugas yang tu. Iaitu satu kuasa khas mereka antarabangsa, reform pendidikan tinggi, universiti di dunia Islam. Jumpa dia kata, buatlah kerja ni. Orang macam you berpenjara rugi. Saya kata saya tak masuk. Dia marah saya. Kamu ni degil. Can you listen for once? Dia tak sanggup tengok saya masuk penjara. Saya kata, Profesor Wahab, jangan marah saya. Dia dah bagaimana jadi macam Mandela. Dia kata, Mandela lama sangat duduk penjara. 27 tahun. 27. Saya baru 8. Dia kata, Mandela itu pun ditangkap masa lari. Bukan dia pergi serah diri masuk penjara, tahu tak? Banyak orang tak tahu tu. Mandela itu dituduh membawa pemberontakan bersenjata nak lawan pemerintahan apartheid. Masa dia nak lari, dia kena tangkap, dakwa, masuk penjara. Jadi dia kata, Mandela pun lari. Yang kamu nak pergi serah diri pasal apa?